Nak apa-apa untuk daripada LSP? Lagi sekali. Hello, what's up? Okay, kalau bersama saya je pasal tips. Okay, hari ni saya akan bagi tips untuk cek pintu rumah baru korang. Okay, yang pertama kita akan cek handset sama ada berkarat ataupun tidak, ada cukup skru ataupun tidak. Okay, seterusnya kita pergi ke lock set. Okay, ini pun sama ada skru dia ketat ataupun tidak, berkarat ataupun tidak. Okay, seterusnya kita pergi ke finishing pula. Finishing di pintu. Okay, macam ni contoh. Ni ada kasar ni. Ni kita akan masukkan dalam defect sebab itu adalah salah satu defect dekat pintu korang. Okay, seterusnya kita pergi kepada coating. Okay, nampak? Coating ni kita buat adalah untuk memastikan seluruh finishing di pintu kita sentiasa dicat dan diselaputi supaya tidak terkena air ataupun. Yang terakhir kita pergi kepada frame. Untuk frame kita akan cek sama ada dia punya finishing kasar ataupun tidak, ataupun mempunyai dented ataupun chip. Dapat tak? Itulah antara tips-tips yang untuk anda boleh lakukan supaya cek rumah anda punya pintu. Okey, apa-apa nak cek defect, contact LSB. Okey, secure investment. Macam ni, bukan macam ni guys. Let LSB secure your investment.